Contoh dia terpatah dua macam ni, saya pergi kedai emas, saya cakap dengan toki kedai, cakap saya nak jual emas saya. Dia akan timbang, dia akan buat ujian ketulinan, emas ni adakah betul-betul emas tulen, dan dia akan nilaikan berdasarkan ketulinan emas dan berat yang saya bagi. Okey, maksudnya dia walaupun dia dah patah 2, patah 4, as long as dia adalah emas tulen dan dia ada berat, dia adalah satu item yang bernilai. Ni, nampak tak? Okey, beza antara duit kertas dengan emas. Okey, so nilai duit ni dia 100 kan, potong 2, dia tak jadi 50-50. Dia jadi berapa? Kosong tuan-tuan. Even duit saya RM1, saya beli kuih kan, terkoyak sikit tepi tu. Makcik kat kedai tu tak nak dah duit RM1 tu, dia suruh tukar duit lain. Okey, jadi itulah beza antara kita simpan duit dan simpan emas. So, nak kekalkan kekayaan tuan-puan kena alihkan sebahagian duit tuan-puan kepada bentuk simpanan emas, yang mana nilai emas terletak pada berat dan ketulinan emas tersebut. So, semoga info ini bermanfaat untuk tuan-puan. Yang dah ready nak menabung emas, tuan-puan terus isi beg biru untuk saya daftarkan akaun secara percuma, dan follow untuk dapatkan ilmu emas dan keuangan pada masa akan datang.